Jadi kita akan berikan perhatian kepada acara tumpuan juga pada hari ini. 4 kali 100 meter lelaki. Separuh akhir yang pertama diketuai oleh Khairul Hafiz Jantan. Untuk kuartet Melaka, Lee Tian Lee, Haikal Ismail dan juga Muhammad Khairul Anam selaku pelari yang keempat. Dan Azim Fahmi di lorong yang keempat, sambil Ryan untuk lorong yang pertama selaku pelari pertama. 7 kuartet yang beraksi. Oh, ada false start pula yang berlaku. Adakah ini akan mengganggu rentak perlumbaan ini? Kita melihat ianya berlaku di hit pertama acara 400 meter wanita, memperlihatkan bagaimana seorang atlet dibatalkan penyertaannya. Tetapi di sini kita mahu melihat ke lorong yang kedua. Mungkin saya melihat bagaimana kesalahan itu dilakukan oleh kuartet Pahang. Jadi kini berbaki 5 kuartet lagi yang akan beraksi. Sudah pun dilepaskan kelima-lima kuartet ketika ini. Khairul Hafiz Jantan terus memecut laju permulaan yang agak baik. Namun perhatikan kepada kepantasan Azim Fahmi di lorong yang keempat itu, terus untuk cuba berada di hadapan, menyerahkan battle kepada pelari yang kedua untuk bertindak di sini di lorong yang keempat. Danish Iftikhar Rosli yang terus memecut laju untuk kekal sebagai pendahulu sebelum diserahkan kepada pengiran Aidil Auf Hajam. Dia selaku pelari yang ketiga di lorong yang keempat, jauh meninggalkan pelari yang berada di kedudukan yang kedua sebelum akan diserahkan ketika ini kepada Armin Zahril selaku pelari yang keempat. Perhatikan bagaimana kelajuan yang dimiliki oleh kuartet Majlis Sukan Negara ini untuk Armin Zahril mengesahkan kemenangan di separuh akhir yang pertama. Dan kedudukan yang kedua, larian yang ditamatkan oleh Armin Zahril untuk mereka memenangi separuh akhir yang pertama ini. Dan ini adalah keputusannya bagaimana kuartet Majlis Sukan Negara 39.56 saat di kedudukan yang pertama di separuh akhir yang pertama. Kuartet dari Kedah 41.13 saat kedudukan kedua. Malaysian University B 42.10 saat kedudukan keempat. Melaka 42.66 saat kedudukan kelima. PDRM 43.